dia ada talk show dia sendiri dan pelbagai dengan pengalaman yang banyak, dengan liku-liku perjalanan sebagai seorang anak seni begitu hebat sekali. Dan syukur kita alhamdulillah pada malam ini beliau dapat bersama-sama dengan kita di sini. Para hadirin sekalian, warga Kota Baru, warga Kelantan, Darul Naim, Tanah Serendah, Serami Mekah, satu tepukan untuk selebriti kita, tak lain tak bukan Saiful Apek. Please, dipersilakan. Nah, inilah dia. Daripada mula-mula kita kenal dia, siapa kalau ni tak gemuk tak kurus, setara ni. Ini satu rahsia besar, maintain. Tak tahulah dia makan gapo ataupun dia buat lagu mana. Kita saja kecek Kelantan ni supaya dia tak faham. Kalau dia faham kan, mujur. Ini dia. Semak sangat tu Tes. Oh, boy. Tengok orang soh tak ada jemput dia ngomong dah. Baik, silakan. Yang penting seronok lah, seronok. Okay. Assalamualaikum. Harapnya hari ini semua siap-siap belaka lah. Walaupun kita cuaca kita tak menentu sekarang ni. Saya mengucapkan terima kasih lah kerana sudi datang sini bersama-sama untuk kita berkongsi ilmu dan merayakan tahun baru, menyambut tahun baru. Dan saya mengucap terima kasih lah kerana sudi menjemput saya pada penganjur, sudi menjemput saya untuk merosakkan majlis malam ni, insyaAllah. Sebab pro ni ada dua, profesional dengan perosak majlis. Jadi kalau ada kanan, adalah kiri. Jadi pelengkap dia, kita tahulah profesionalnya Ustaz Zaidrus lah. Tapi rasanya nak rosok dah spek itai tengah malam. Punchline tu, punchline. Kalau saya jadi juri, saya suka yang ni. Lawak solo ni. Jadi sebenarnya hari ini adalah kali kedua saya bersama dengan Ustaz Zaidrus. Saya rasa berbesar hati betul bagaimana anda semua hari ini yang berpusu-pusu menunggu kehadiran Ustaz Zaidrus. Sebab tadi bila saya duduk tadi, Ustaz Zaidrus cakap, pusing belakang sikit, lambai sikit. Ramai peminat ni. Tapi tengoklah Ustaz Zaidrus bersama Ustaz Zaidrus, bukan bersama Saiful Apek. Tu semua sana-sana kita tolong kita support. Sebenarnya kita nak kongsi ilmu tu dengan Ustaz Zaidrus lah, profesional perosak majlis. Ni rosak majlis je. Tapi tak serik-serik pula dia orang panggil juga. Alhamdulillah dengan limpah kurnianya hari ini kita dapat berkumpul untuk kita bersama-sama. Kalau kita rasa seronok, mungkin seorang-seorang kita seronok, tapi hari ini kita ramai, kita beronok-ronok lah. Dan seperti kata tadi MB tadi, pelawak katanya Apek ni ada 3 kat sini. Saya pun tak tahu, saya tak jumpa lagi. Yang Apek goalkeeper tu saya dah jumpa lah. Sebab hari ni baru-baru ni banyak orang berterima kasih kat saya. Dia cakap tak sangka Saiful Apek sekarang jadi penjaga gol rupanya. Habis kat Twitter, Facebook semua bercakap pasal saya selamatkan gol. Saya pun tak tahu bila last saya turun padang bola. Jadi tu lah konflik nama ni lah kadang-kadang. Saya dah cakap dah dengan Khairul Fahmi, tukarlah nama Apex ke macam tu lah. Jadi orang keliru kan. Jadi hari ini saya sebenarnya selain daripada saya sedang sibuk dengan rangka promosi filem-filem yang baru yang akan ditayang insya-Allah tahun depan. Dan saya juga menyampaikan salam lah daripada sahabat-sahabat saya yang lain, iaitu rakan-rakan senario Yasin, dia tengah baca Yasin lah, tak berhenti-berhenti dia baca Yasin. Dan rakan-rakan lain seperti Wahid, Azli, Lan Pet, Hamdan, Ilya, Syamsul, Rau dan Farouk Husin. Sampaikan salam pada semua warga Kelantan. Dan kami insya-Allah sedang merancang untuk senario reunion. Maknanya kami berkumpul semula lah
untuk rosakkan majlis macam biasalah. Itu pun atas permintaan. Jadi insya-Allah sama-sama doakan kami agar kami dapat meneruskan legasi kami, perjuangan kami dalam menghiburkan orang dan sambil memberi pendidikan lah sikit-sikit lebih kurang kan. Dan hari ni sebenarnya saya nak kupas sikit lah. Kupas tak kupas lah. Dia nak kata bawang tak bawang. Sebab saya ada dapat satu sumber kat sini, satu daripada post yang saya dapat dekat Facebook lah. Itu dalam Facebook lah, muka buku. Tapi oleh kerana dah tak berapa book, dah face to face je, jadi saya tunjuklah gambar ni. Saya cuma nak tahu betul ke gambar ni saya pun tak pasti. Ini adalah antara gambar yang dipost ke, katanya ini 40 tahun akan datang lah. Katanya tak tahu gambar siapa. Dalam 2056. Saya pun entahlah rasa-rasa siapa boleh teka ni? Siapa Saya ke? Mata saya tak sempit sangat macam tu. Memang saya apek, tapi hitang sikit dah. Ustaz Azhar selalu cakap apek hitang sikit. Tapi ni tengok, dahsyat macam Al Pacino pun ada. Saya tak apa, saya akan bincang lebih lanjut lagi dengan tuan punya badan nanti. Tapi itulah sekarang ni sekarang ni teknologi kan. Sebab saya tahu Ustaz Zaidrus ni dia suka pada fotografi kemahiran dia selain bermain muzik. Sebelum ni, tak salah saya bulan lepas saya bermain muzik. Saya jadi buta muzik sekejap. Sebab saya tenganga tengok dia main. Bila masa dia praktis ni? Sebab itulah bila orang ni penuh dengan ilmu, macam-macam benda yang kita tak tahu yang sebenarnya dia boleh buat. Jadi itu antara kita, sesama kita pun jangan kita memperkecilkan kawan-kawan kita atau adik-beradik kita atau siapa-siapa je. Macam contoh kita ada pelumba hari ni. Saya bersembang dengan dia. Ni ustaz, anak ustaz ke? Bukan. Panik dia. Kalau saya jadi dia, saya mengaku je, saya anak ustaz. Betapa untung yang jadi anak ustaz kan. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemputlah. Ada siapa yang saya perlu jemput ke? Pengacara majlis? Saya jemput sendiri je. Okey, saya tengok je menu dia. Okey, saya ingin menjemputlah, boleh katakan ustaz kita yang sangat disegani, dihormati, seorang guru yang juga sangat saya segani, saya sanjung daripada dulu. Berapa lama saya nak jumpa dengan beliau. Akhirnya saya dapat jumpa juga tahun 2016 ni, syukur alhamdulillah. Jadi saya ingin mempersilakanlah Ustaz Azhar Idrus untuk bersama-sama kita di atas pentas. Dipersilakan Ustaz. Allahu Akbar. Dia nak banyak omong. Nah, kalau nak banyak omong berapa nak? 1. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, yang kita kasihi tuan pengurusi majlis kita pada malam ini, yang amat kita kasihi juga, iaitulah tetamu yang sudi hadir bersama kita, iaitulah Datuk Bentara Kanan Menteri Besar Negeri Kelantan, Ustaz Mat yang kita sayangi, seluruh soh-soh kepimpinan Kerajaan Negeri Kelantan, pihak penganjur, iaitulah Urustia Belia dan Sukan Kerajaan Negeri Kelantan, semua yang sudah bersusah payah untuk menjayakan
program kita pada malam ini. Dev-dev kehormat, datuk-datuk, YB-YB yang berada bersama kita pada malam ini, sama-sama kita panjatkan syukurlah banyak-banyak kepada Allah yang selalu memberi keizinan kepada kita dalam keadaan sihat walafiat berada pula malam ini dalam satu majlis yang telah disusun dengan begitu rapi oleh Kerajaan di Kelantan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai satu amal soleh yang akan memberi keuntungan kepada kita pada hari kita bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi saya pun. Ya, saya Ustaz. Itulah dia Ustaz. Terima kasihlah atas kata-kata luar tu. Itulah tadi kerana tahun baru ni kan. Jadi saya tengok ada gambar baru ni. Boleh beri penjelasan sikit tak Ustaz tentang gambar ni? Saya macam tak puas hati lah. Rasanya ramai yang tak puas hati juga ni. Tentang gambar ni yang mungkin pada 2056. Maknanya 40 tahun lah dia akan datang lah. Siapa tu? Itulah dia. Saya pun tengah fikir siapa. Siapa ni Ustaz? Mu ambil di mana? Saya ambil daripada tepi tadi. Ada orang bagi kat saya. Ni ambil ni. Tunjuk yang ni kata dia. Jadi sebenarnya ni sumber yang boleh disahkan sendirilah oleh Ustaz. Mana kata gambar ni? Siapa yang buat peminat ke? Dia gini, saya pun. Dia kata orang bijaksana lah, orang-orang yang berpengalaman. Dia kata manusia ni dia ada 7 orang muka sama dalam dunia. Muka lah. Jadi saya pun pernah jumpa tak orang muka sama? Saya ada jumpa. Dengan saya pun lah. Ada. Di mana? Merata Ustaz. Dalam Semenanjung ni merata lah saya dah jumpa. Muka sama, tubuh apa semua sama. Dia pakai topi, dia sengih pun macam saya. Terkejut saya. Di mana? Saya ingat roh saya. di Pahang ada, di Johor ada, boleh katakan kebanyakan negeri lah di Semenanjung. Tak ambil gambar. Ambil. Saya ambil gambar tu kira ambil hati lah. Ambil gambar jugalah dengan dia. Biji jadi pada dia orang lah, tapi saya tengok mungkin adalah lain sikit. Mirip lah. Dia sebiji. Sebiji. Sebiji muka kita dalam dunia ni lebih kurang 7 orang. Memang ada Ustaz 7 kan? Saya orang dah jumpa 2 orang. 2 orang Di mana? Di Malaysia? Di luar negara. Luar negara. Yalah Ustaz international. Sebab tu mungkin orang kata saya tak keluar, orang yang pergi dia jumpa. Orang katalah. Ustaz pun tak sempat jumpalah. Saya tengok gambar dah. Tengok gambar dah. Sama Ustaz. Yang pertama dia yang berlakon Titanic. Ramai yang berlakon Ustaz yang Titanic tu. Yang buat tangan gini. Nama apa dia? Leonardo Caprio. Leonardo Caparico. Orang kata saya tak kata orang kata sama. Mungkin dia orang cakap masa tu Ustaz belum ada janggut lagi lah. Lama dah. Tapi saya tengok pun macam sama lah. Macam sama. Jadi mungkin gambar tu lebih kurang gitu lah. Lebih kurang macam ni lah. Orang yang sama tapi bukan saya. Tapi betul Ustaz, ada 7 orang muka serupa. Sejauh mana kebenaran? Wallahu a'lam. Kata orang, boleh jadi. Sebab kadang-kadang kita pergi jalan di satu tempat yang kita jumpa macam orang kawan aku di kampung katakan. Ini macam kawan sekolah aku dulu, tapi orang lain. Dengan tubuhannya, dengan matanya, dengan hidung. Benda tu tak pelik. Tak pelik pun, mudah bagi Allah. Jadi kita banyak berjalan luas pandangan. Betul. Jadi panggil saya naik ni nak buat benda. Itulah. Sabar. Sebenarnya banyak soalan-soalan yang kita nak berkongsi lah. Jawapan-jawapan tu rasa. Saya pun ni asal orang mana? Saya asal memang orang Selangor lah. Selangor besar. Petaling Jaya. Petaling Jaya besar. Seksyen 17 umar nombor 100. Seksyen 17. Tak besar sangat umar tu kecil je. Belakang UM. Betul-betul dekat dengan UIA dulu. Ya, tapi situ tak ada apek kedai basikal. Kat sini ada. Biasa kita dengar apek ni Cina lah, putih ni apek, malah ni hitam apek ni. Main panah ke mana dia? Saya itu yang saya kalah tu. Saya rasa tak payahlah panggil saya komedi ataupun kelakar sangat, tak ada. Ni punchline lagi dahsyat ni. Teruk saya.
Tak, betul tak? Kita tengok macam apek kat kedai basikal. Di Kelantan, dia di Selangor, di Terengganu, putih. Itu. Ha. Dia pasal dia duduk kedai basikal tu, dia dekat dalam. Dia repair basikal dalam, saya repair luar. Oh, repair luar panas. Bintang. Okey, baik. Jadi inilah nak tanya jugalah, berapa lama Ustaz Azhar dah mula berkuliah? Macam ni lah, macam ni sekarang ni kita tengah buat ni. Dah berapa lama dah? Mula yang betul-betul secara serius Mula-mula. ni. Daripada tahun bila? Serius? Dah. Saya sekala. Sebab orang nak tahu betul-betul. Lebih kurang tahun 2000 kot. Tahun 2000 lah. Daripada tahun 2000 tu semua orang dah start kenal lah Ustaz Azhar Idrus. Tak lagi. Tak. Tapi Cuma mula berkuliah. Mula berkuliah lah. Yang secara serius lah. Maksud serius ni di masjid-masjid lah. Saya mula kuliah tahun 95 tapi di tangga rumah. Oh, Atas tangga. bermula kat situ. Ada orang minta bacakan kitab talaki. Jadi kita duduk atas lambo, balkoni lambo. Dia duduk atas tangga. Berapa ramai yang datang situ? Seorang. Sebab sama, pengalaman sama saya Ustaz. Seorang. Saya mula-mula buat kelakar tu, seorang lah. Memang sama. Mula-mula Bermula dengan seorang. Ya. Tahun berapa? 94. Oh, lama dah. Tapi saya naik sekejap je, semua orang dah. Ni nak buat apa? Buat kelakar ni. Oh, marah dia orang kat bawah. Saya turun balik. Sebab tak kelakar. Itulah dia. Tak sempat buat. Pernah tak buat kelakar orang tak suka? Pernah tak? Ada. Ya. Lepas tu muang suka. Apa yang suka lah? Tak, saya pun tak tahu. Saya buat kelakar-kelakar, saya tengok dia tak gelak-gelak. Ke mic rosak? Saya rasa urat gelak dia putus. Urat gelak dia rosak. Baik, alhamdulillah. Jadi lama dah Ustaz berkuliah Gitulah. Lama, pengalaman lah. Daripada seorang kemudian jadi dua, jadi tiga. Bila tiga dah tak muat tangga. Hari yang keempat tu dia duduk atas kursi, atas tanah. Pergi tempat besar sikit lah. Selesa sikit. Tapi akhirnya bila yang duduk atas kursi tu jadi macam tak selesa lah. Bila orang lalu kena angkat kursi. Sebab laluan orang sempit. Laluan sempit. Jadi akhirnya diminta supaya mengajar di surau. Di surau. Di surau pun ramai dah sikit. Dah ramai. Situ. Tak macam kalau orang kampung 3 orang. Memang orang kampung kat situ memang 3 orang je kan? Orang kampung ramai. Oh ramai. Tapi yang mari tu 3 orang. Orang kampung 4 orang. Mari 3. Teruk saya. 3 orang tu pun kadang-kadang 2 tidur. Yang seorang je anggur. Itu tahun 90-an. Tahun 90-an. 97, 98. 3 orang ya biasa. Kalau orang tua lah. 2 tidur. Memang tidur lah. Tidur tapi dia dengar agaknya dia. Tak dengar langsung. Keluar helio ni. Teruk. Tapi itu seorang je dengar. Seorang tu memang dia serius lah. Tua dah dalam 70 lebih. Bila kita kabur kadang-kadang dia tahan ngantuk lah. Kita tak dalam cakap lagi dia hangguk tau. Advance. Sebab dia tak apa dengar. Last sekali. Itu pengalaman. Itulah awal-awal tu macam mana caranya kita bila kita dah tengok macam keadaan yang 3-4 orang, macam mana kita Ustaz sendiri meneruskan? Kalau 3-4 orang ni tak nak aku. Jadi apa yang membuatkan Ustaz nak terus? Sebab ilmu ni bila kita tak sampaikan dia akan hilang. Jadi kita dilatih oleh guru kita dulu mengajar seorang diri. Bila kita balik dari talaki pukul 12, pukul 1 tu kita duduk dalam bilik kita mengajar. Lentang pukang sekali lah, buka kitab berom-beram. Macam orang ada depan. Dia suruh latih supaya ilmu kita tu tidak hilang. Apa yang kita talaki hari ni katakan 5 muka surat, 6 muka surat, kita mengajar seorang pula. Apa yang kita faham, seorang diri je. Tak ada masalah. Sebab bila kita tak baca, dia akan hilang. Dia lari. Jadi elok disampaikan walaupun 2-3 orang, yang 3 orang tu tidur. Ya. Sampaikan juga. Tak ada masalah. Jadi lama-lama makin ramai orang Ustaz Makin ramai. Tapi jangan kita minta nak ke ramai.
Kalau kita mengajar jangan nak ramai. Kita mengajar saja. Jangan tengok bila orang ramai kita sikit kita jadi macam-macam. Sebab kita nak ke ramai. Jadi kita biasa saja. Ramai atau sikit kita tugas je. Sebab itulah jangan kita sengaja cari glamour untuk popularkan diri dan sebagainya. Biar Allah yang bagi. Bila Allah bagi benda tu bertahan. Kalau kita sengaja buat dia tak tahan lama. Ya betul, insya-Allah. Dia macam karma lah, benda cepat panas cepat sejuk. Orang kata. Jadi ni nak tanya Ustaz, mungkin ramai juga yang tanya Ustaz punya filem tadi, khabar filem baru ni, filem dia. Filem baru ni. Filem serius ke, kelakor ke, cerita tu ke? Yang komedi lah biasanya. Komedi. Saya dipanggil untuk komedi lah kebanyakan. Yang tajuk benda? Tajuk dia benda Muluk dan Konco. Muluk dan Konco. Muluk tu nama orang lah. Dan Konco. Konco tu dan kuncu-kuncunya lah. Dan kuncu. Saya jadi kuncu je. Kuncu je. Kuncu-kuncu. Saya dengan Yasin lah. Ya. InsyaAllah. Siapa jadi Muluk? Muluk ni ada seorang pelakon baru lah. Okay. Jadi itu antara filem terbaru saya lah. Tapi kalau nak tanya sikit ni Ustaz, tentang hobi Ustaz. Hobi. Kegemaran lah. Maknanya di masa bila tidak bertugas, di masa lapang, apa yang Ustaz lakukan? Hobi saya? Hobi lah. Hobi saya ambil gambar. Ambil gambar? Sejak bila Ustaz ambil gambar? Tahun 85. Maknanya daripada start kamera pakai Kodak? Dia bukan Kodak, dia panggil filem. Filem. Kodak tu brand. Yalah betul lah. Sebab selalu diorang tanya saya, mu pakai Kodak apa? Dia nampak bandar dah darat lagi. Itulah. Kuliahnya serius. Tapi punchline boleh tahan. Dia Kodak tu brand dia. Saya tahu. Tapi sebab kita dah sinonim dah terbiasa. Macam orang cakap, ni mu pakai Colgate apa ni? Dah Colgate lah. Colgate ke apa dia? Betul dah. Macam Kodak sama juga kan? Sama je. Jadi memang Ustaz dah pakai filem. Pakai filem. Dia 36 filem tu kita masuk dalam, kita pakai pusing dengan tangan. Ambil dulu 36 keping. Pergi cuci kedai esok 2 keping jadi. Dah mana kita nampak tak pandang. Yalah betul lah. Lepas tu dia punya sensitif, dia tak boleh terbuka. Kita tak boleh kena udara. Banyak warna cahaya masuk, banyak warna cahaya tu tersekat. Akhirnya bila kita cuci 32 keping, 34 tu gelap hitam. Hitam beletung, 2 keping je. Tapi tak hitam macam saya lah sangat. Itu hitam lah. Ada lah. Hak 2 keping hak jadi tu pun nampak muka je. Blur-blur gitu je. Nampak muka je. Sekarang senang di kita tengok jadi senang. Tu dulu pun cerita lah. Betul Ustaz. Tahun 80-an tu. Tapi budak-budak lagi dah. Yelah. Pukul lah, lambat jumpa lembu, pukul lembu. Lembu. Jumpa kambing, pukul kambing. Pukul lah. Ya shoot tu kira pukul lah tu. Gambar tu. Tak panggil shoot. Tak panggil shoot lah. Pukul lah. Panggil pukul. Ganah punya ni. Mu pukul dia cepat. Ambil kamera, pukul dia. Macam tu lah lebih kurang. Berlari ke tak tahu. Pukul orang. Pukul orang orang tak panggil pukul. Tak pukul. Sini orang panggil bahang. Banyak benda saya tengah belajar ni. Banyak sangat benda-benda baru saya belajar. Tapi macam kalau dulu tu kamera kan. Macam sekarang ni semua kita dah boleh tengok dah, siap dah. Kita punya perasaan tu bila nak kita tunggu, kita tak macam tadi Ustaz cakap, kita tak tahu berapa banyak yang jadi, berapa yang elok. Jadi dia punya passion tu maknanya kesungguhan nak mengambil gambar tu tak macam sekarang. Tak jadi delete, tak jadi delete. Jadi sekarang dah mudah. Sekarang mudah tak macam dulu. Jadi tak apalah, dia pengalaman masing-masing. Macam orang dulu lah. Kenderaan dia dah macam learning. Ya betul. Tapi saya pernah yang kelakar sekali, saya ambil gambar pelancong. Jadi biasanya pelancong yang ambil gambar. Ni masa tu dah digital. Dah digital lah. Dah digital. Tahun 99. Dah digital, maknanya bila kita pukul tu dia nampak di belakang. Pakai disket. Satu disket tu bila kita pukul boleh 12 keping gambar. Dia boleh 12 kali. Jadi dekat Kuala Lumpur bila kita shoot, dia suami isteri. Dia tolong minta kita tolong ambil, kita ambil lah. Kita ambil gelap. Okey. Ya. Kenapa? Apa masalah? Dia negro. Okey. Saya dah agak dah. Gelak ya, walaupun pakai flash sana pun sama kan. Flash berkali-kali gelak juga. Sama juga.
Untung kita kan. Tak payah ke flash pun. Nanti elok lagi gambar. Alhamdulillah. Baik. Allah Rabbi. Okey, itu antara dan saya apa yang saya ikutilah perkembangan daripada hasil-hasil fotografi daripada ustaz sendiri. Boleh saya katakan gambar itu berbicara. Ya, ya. Jadi memang itu ada antara seleksi gambar-gambar yang suka. Ya, kalau Ustaz kita potretkan. dalam fotografi ni dia ada banyak mazhab. Banyak juga. Dia ada mazhab dia. Dia ada mazhab landscape, ada makro, ada street, kategori-kategori dia lah. Ada kategori. Ada. Jadi ustaz kalau yang pure mazhab tu dia kalau dia ambil gambar street, dia tak ambil gambar lain. Tu memang profesional. Kalau dia ambil landscape, dia tak ambil dah. Apa tak ambil. Maknanya dia pakar kat tu je. Dia itu saja, satu jalan itu saja. Jadi macam ustaz ni ada yang semua ambil. Tu Wahabi. Dia semua ambil. Dia nampak tak? Budak-budak lah, budak-budak fotografi dia panggil. Dia ni Wahabi. Semua benda dia buku. Semua benda dia buku. Dia eksperimen kau. Dia sedang mencari. Dia suka semua. Dia suka semua. Budak-budak dia bergurau. Baik. Jadi tak kisahlah apa pun yang dia orang suka tu dalam tak apa segi pun. Asal kan benda tu tak salah pada syarak. Jadi ustaz pada mereka-mereka yang suka bergambar tu, dia begini. Fotografi ni dia satu nikmat sebenarnya yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan hidup manusia. Betul Ustaz. Dengan fotografi ni juga boleh membantu perjuangan Islam. Kerana saya tengok banyak orang yang bukan Islam, mereka yang minat gambar-gambar ni, mereka melihat gambar-gambar yang dihasilkan oleh fotografer-fotografer Muslim. Mereka ambil gambar-gambar macam Hajar Aswad, gambar Kaabah, gambar di dalam Kaabah. Saya baca saya tengok dalam 2 klip di YouTube, dia masuk Islam dengan sebab fotografi. Kerana fotografi terbuka hati dia untuk memeluk agama Islam Dia masuk Islam dengan sebab fotografi. Begitu kuatnya. Dia dihadiahkan satu buku yang seorang tu orang Sweden rasa, satu buku tu gambar-gambar masjid. Gambar-gambar masjid dan gambar-gambar Bilal yang azan. Dia ada alamat dia begini. Dia tengok rupanya dia baru tahu ni agama Islam. Akhirnya dia buat kajian apa benda orang ni duduk lawang apa semua, dan dia pergi melawat sebahagian daripada gambar dalam buku tu, dan dia dihadiahkan Al-Quran terjemahan, dan akhirnya masuk Islam. Jadi daripada cerita fotografi itu antara kelebihan gambar. Semua benda kita gunakanlah untuk martabatkan Islam di atas muka bumi. Dengan apa banyak benda kita boleh martabatkan Islam dengan sokan dan sebagainya. Macam-macam yang nak hati kita cinta pada agama, cinta pada Islam, maka di mana saja atau kita berhobi apa saja, kita boleh tunjuk contoh bahawa Islam adalah sesuai dengan kehidupan manusia. Manusia ni dia suka, kalau orang muda-muda dia suka dua, la'ibun wa lahwun, bermainan dan hiburan. Maka kita jadikanlah permainan dan hiburan ini Islami. Kerana itu maka orang yang suka hiburan, maka dia dah ada pilihan. Dulu tak ada pilihan. Awak lara saja hiburan. Sekarang ada hiburan Islami. Jadi kita gunakanlah kesempatan nikmat-nikmat yang ada ini untuk kebaikan. Betul. Jadi itu Ustaz, antara soalan pertama saya nak tanya sesuai dengan tema kita hari ini, bicara ambang 2017 ni. Baik. Jadi mungkin saya sendiri dan mungkin ramai juga yang tanya, boleh ke kita sambut tahun Masih seperti malam ni? Apa hukumnya dan bagaimana dikatakan menyambut tahun baru yang dilarang dalam Islam? Baik. Sebelum saya jawab soalan yang pertama ini, kita minta yang duduk ni kalau boleh perapat lagi. Rapat lagi apa? Boleh perapat. Sebab hari boleh perapat. Boleh tak? Boleh anjak-anjak tak? Biar orang di luar boleh masuk lagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan depan ni bagi ruang sampai sini. Duduk depan ni. Siapa-siapa yang boleh duduk depan, bagi ruang kosong di tengah ni saja. Untuk dia. Alhamdulillah. Tapi dia hujan basah je. Dia bukan hujan peluru. Allah Rabbi. Sekejap aja. Kalau kat negara orang hujan peluru Ustaz kan? Ya, musim dia. Ya Ustaz. Tapi alhamdulillah. InsyaAllah. Tak ada apa yang dapat menghalang kita, insya-Allah Ustaz.
Comel. Jangan duduk tengah je. Baik. Comel loteng. Baik, persoalan yang pertama apa tadi saya pasal kita menyambut. Kuat sikit soalan. Bolehkah kita sambut tahun Masih seperti malam ni lah? Dan apa hukumnya dan bagaimana dikatakan menyambut tahun baru yang dilarang dalam Islam? Hukum kita menyambut tahun Masihi, esok 2017 Masihi lah. Ya. Dan bagaimana yang dikatakan acara sambutan yang dilarang di dalam Islam. Baik. Yang pertama sekali kita kena faham apakah kalender ini. Ya. Yang terkenal sekali ada dua kalender yang digunakan oleh kebanyakan masyarakat dunia hari ini. Yang paling popular kalender Masihi. Masihi lah. Kemudian kalender Hijrah. Masih ada lagi kalender Maya, kalender Buddha dan kalender dalam agama Hindu dan sebagainya, kalender orang Afrika, kalender orang Sulawesi pun dia ada kalender dia. Ada juga kalender kan? Orang Jawa pun ada kalender dan orang Batak pun ada kalender. Okey. Tapi yang popular sekali Masihi yang banyak digunakan. Masihi ni dia menggunakan matahari. Okey. Dia menggunakan matahari. Sebab itulah dia masuk tahun baru dengan tengah malam. Tengah malam. Hijrah ni dia guna bulan. Dia masuk tahun baru dengan maghrib. Nampak? Ya. Tahun Masihi ada 365 hari setahun. Kalender Hijrah ada 355 hari setahun. 55. Jadi siapa yang berumur 34 tahun dengan kalender Masihi, jika kalender Hijrah dia sudah berumur 35 tahun. 35. Antara 10 hari tu ada itu. Baik, faham. Jadi siapakah yang menciptakan bulan dan matahari? Bulan yang menjadi pengiraan kalender Hijrah, bulan Islam, Masihi guna matahari. Jadi dua-dua ni makhluk Allah. Ya, betul. Nampak? Betul. Dua-dua makhluk Allah. Cuma yang dijadi persoalannya, manakah yang lebih baik? Kita menggunakan kalender Hijrah Islam atau menggunakan kalender Masihi? Ulama' menjawab yang afdal ialah kalender Hijrah. Tetapi menggunakan Masihi, guna tahun Masihi, kita guna tarikh Masihi, kita guna perkataan Disember, hukumnya harus. Tidak ada ulama' mengatakan haram guna tahun Masihi. Harus Ustaz. Jadi bila kita menyambut tahun Masihi, ada kalanya haram. Yang pertama dari segi pegangan kita anggap tahun baru Masihi adalah satu perayaan bagi umat Islam, itu adalah tidak betul. Jangan kita anggap dia adalah satu hari raya, kerana Allah beri dua saja hari raya untuk umat Islam. Sayyidina Umar Al-Khattab bila dia masuk Islam, tiba hari raya zaman musyrikin dia dulu, zaman jahiliah, dia berduka cita. Dia sudah Islam, tapi bila sampai hari raya jahiliah, dia tengok kawan-kawan jahiliah ada masih kafir berhari raya, dia bersedih. Lalu Rasulullah lalu depan dia. Nabi tengok, Nabi faham. Dia sedih sebab dia tak boleh nak raya hak jahiliah ni. Nabi kata, "Ya Umar, tak apa. Allah beri kepada kita dua hari raya untuk kita rayakan. Hari raya Korban dan hari raya puasa." Jadi ulama' menjawab, kita boleh sambut hari kemerdekaan, kita boleh sambut 2 tahun baru 2017, kita boleh sambut apa benda ni, benda-benda lain, tapi jangan kita anggap sebagai perayaan yang sama seperti perayaan yang telah dikurniakan oleh Allah kepada kita umat Islam. Itu satu. Yang keduanya pengisian itu. Pengisian itulah yang menyebabkan dia boleh menjadi dilarang di dalam Islam. Asal dalam Islam ini, selain daripada ibadat, dia boleh dulu. Okey. Nak kata tak boleh tu kena ada dalil. Hatta yadul dalil ala khilafi. Datang dalil menunjukkan tak boleh, baru tak boleh. Dia boleh dulu. Islam ni dia boleh dulu. Dia bukan tak boleh dulu. Allah tak kata wala tusrifu summa kulu washrabu. Allah kata kulu washrabu wala tusrifu. Allah bolehkan dulu. Makan, minum, jangan melampau. Mana benda-benda lain gitu kak, bersokan boleh dulu. Boleh berlari, boleh, jangan sampai tak semayang. Boleh berenang, suka renang, boleh, jangan sampai berdedahkan aurat. Contohnya
Nampak? Dia boleh dulu. Jadi bila kita nak sambut perayaan, jangan sampai ada pengisian-pengisian dalam menyambutnya itu perkara yang haram. Ya, lebih-lebih lagi jika kita tidak buat sambutan ini, maka anak-anak muda tidak ada tempat untuk dia menyambutnya, lalu disambutnya cara-cara yang telah dilalui zaman-zaman dulu, cara jahiliah. Jadi kita beri alternatif. Macam ada komik-komik yang boleh memesongkan akidah, maka lahirlah penulis-penulis, pelukis-pelukis komik Islam yang buat komik-komik Islam. Kepada orang-orang yang minat komik, dia akan berpaling daripada komik-komik yang merosakkan akidah kepada komik-komik yang membina akidah. Bila ramai orang suka kepada apa benda ni, lagu, maka datanglah penulis-penulis lirik lagu Muslim. Dia menulis lagu-lagu yang menyebabkan anak-anak muda boleh memilih lagu-lagu yang mengingatkan kepada akhirat dan sebagainya. Jadi benda tu dibolehkan selagi tidak ada pengisian-pengisian yang salah di dalam Islam, dan wala tusrifu, jangan melampau-lampau. Nah, insya-Allah. Kalau boleh dia ada kesan didikan yang positif lah. Ya. Banyak benda boleh mendidik. Didikan pun ada yang tak betul. Ada didik. Jadi ambil didikan yang membina lah. Ya, betul. Boleh dimanfaatkan sebab sebenarnya mendidik ni bukan mesti kita bernama guru. Betul. Sebenarnya kejadian pada alam ini semua ni pendidikan. Apa yang berlaku pendidikan. Hujan itu mendidik kita, panas mendidik kita. Berlaku banjir, dia mendidik kita. Tidak berlaku banjir, mendidik kita. Berlaku kemalangan, mendidik kita. Dan bukan mendidik itu mesti manusia, kadang-kadang binatang dia mendidik kita. Betul, Ustaz. Nampak? Betul. Contohnya Apek pernah tak tengok kucing dia larikan ikan? Ada? Nampak? Pernah. Dia mendidik. Kucing pada hari itu bila dia ambil ikan kita bawa lari, dia mengajar kita arti tauhid. Sebenarnya Ustaz ya. Nampak? Maknanya Allah ni bila ditulis dah rezeki daripada azali lagi ditulis rezeki tu, kucing tu makan ikan tu. Jadi walaupun kita yang beli, kita yang lelah-lelah pergi timbang, buat balik pula, letak atas meja, dia ambil seekor. Nampak? Ya, betul, jadi Ustaz. dia mendidik. Kalau Allah sudah tetapkan kepada aku, tidak ada orang yang boleh menghalang. Nampak? Itu semua yang berlaku sebenarnya mendidik. Apatah lagi jika kita kita rancangkan pendidikan itu dengan perkara-perkara yang baik. Kita menulis lirik, kita membuat satu perkara untuk mengajak manusia kepada buat benda-benda ni biarlah mengikut lunan Islam dan kepada kebaikan lah. Ya. Baru-baru ni Ustaz, saya ada post satu gambar lah. Gambar ni saya dapat lah. Tapi gambar ni adalah gambar seekor kucing. Seekor kucing di tanah peperangan lah, di mana dia dalam keadaan yang sangat ialah dengan bangunan-bangunan runtuh, mungkin dia susah nak cari makanan. Di Syria. Jadi bila saya post kat situ, saya ada bagi caption sikit lah. Inilah antara kucing yang tidak bernasib baik macam kucing di rumah kita ni. Tapi ada feedback yang bagi tahu apa benda mu, kucing tu bukan tahu benda, dia bukan tahu perang ke apa ke. Jadi macam mana tu Ustaz sebenarnya tafsiran tu? Katanya kucing tu tak faham perang ke tak perang, dia tak tahu, sama je. Baik. Kita letak gambar kucing di negeri orang susah, kucing yang kelaparan. Ya Ustaz. Dalam negeri perang. Betul. Kemudian ada orang komen, saya letaklah gambar kucing susah ni, bukan dia tahu apa pun, perang tak perang. Nampak tak? Dia cakap macam tu. Jawabnya, kita ni dengan hayawan ni, kita banyak benda yang kita tidak tahu. Yang kita tahu sedikit saja. Sikit. Pakar-pakar hayawan itu pun kebanyakannya adalah andaian. Dan tinggi mana pun tahap kita, tahap pengkaji katakan, profesional dalam mengkaji hayawan, kita hanya tahap kita tak boleh pergi ke yakin, kita pergi ke zonniyah saja. Maknanya mungkin betul saja. Teori. Jadi kita tak boleh kata kucing itu dia tak tahu perang tak perang, susah tak susah. Dia kira apa nak makan saja. Berkemungkinan binatang-binatang ini dia mengetahui. Nampak tak? Sebab kata pakar-pakar tentang perangai hayawan dan sebagainya, apa yang kita tahu tentang alam ini sebenarnya masih sedikit. Nampak? Itu di sisi pakar. Masih sedikit. Pakar tentang laut,
yang mahir tentang laut, mereka kata apa yang kami tahu tentang laut sebenarnya masih sedikit. Pakar tentang tumbuhan, apa yang mereka tahu sebenarnya tidak banyak, masih sedikit. Banyak lagi yang belum diterkai. Begitu juga dengan haiwan. Jadi kita mungkin binatang lebih tahu daripada kita. Dan tengoklah, kalau tujuan kita komen ini saja suka-suka, okeylah. Tapi kadang-kadang orang ni dia tak suka tengok benda yang positif. Bila positif dia akan masuk benda negatif. Nampak tak? Ya, nampak. Sebab itulah bila dah jiwa kita didik lagu tu, akhirnya jiwa kita jiwa kontras. Kita kira nak kontras saja. Kadang-kadang orang letak hadis, saya tengok agak pelik agak ni. Dia tulis hadis di situ. Kelebihan sembahyang duha. Kawan tu terletaklah kelebihan sembahyang duha. Ada hadis. Lepas tu ramailah. Terima kasih, alhamdulillah, minta izin share yang baik, banyak positif. Yang bawah tu datang yang negatif. Apa dia kata? Itulah yang negatif-negatif dia selalu yang dia dia kata kalau sembahyang duha pun kalau rezeki kita makan rezeki haram tak guna juga. Dia pusing kat situ lah. Dia pergi pusing itu. Jadi tak selesai masalah. Dia jadi manipulasi. Orang tak mau cerita hak tu. Orang nak khabar kelebihan solat duha. Dia pergi sambung pula dah. Kalau sembahyang sunat pun, sembahyang duha banyak pun, kalau kita makan yang haram, Tuhan tak terima juga. Ada pula. Macam sakit mental. Itu dia Ustaz. Nampak tak? Hak tu orang reti belaka dah. Lepas tu jangan jiwa kita jiwa negatif. Bila jiwa kita negatif, habis. Sampai ke ibu bapa kita pun buat semua benda tak betul. Kita lihat benda yang baik. Ya, betul. Nampak tak? Itu menguntungkan kita. Sebab hati kita ni tempat kita nak letak Allah Ta'ala. Kalau benda negatif lalu kita duduk fikir, tidak ada nak letak Allah nak masuk dalam hati kita. Betul Ustaz. Baik. Mudah-mudahan orang dapat kita kongsi, kita renungkan sama. Abang, mari ni jemputan daripada negeri Kelantan ni kali ke berapa ni? Ni saya rasa dalam kali ketiga. Kali ketiga. Kali ketiga. Terengganu kerap lah. Ya. Terengganu. Ni kali ketiga. Kali Terengganu berapa kali? Terengganu lebih pada 5 kali lah. 5 kali. 5 kali dah. Ni kali yang ketiga. Ustaz ni selalulah kat sini. Saya tak selalu jugalah. Tak selalu jugalah. Tapi pasal jiran kan sebelah-sebelah aja. Mari tahunan lah, tahunan. Oh, tahunan. Setahun 12 kali. Ustaz kalau datang sini memang saya pick up saya lambat, dia orang lagi cepat. Pick up lambat. Waktu usia. Dah. Yalah. Yelah, saya pasal dah putih-putih sikit ni kan. Mungkin lah dah usia dah berusia sikit lah. Ubang ke benda? Tak tahulah ubang ke apa benda katanya. Ke kena kelorok. Kalau kena kelorok dia jadi putih. Okey, ni sebenarnya ada satu tayangan video jadi sebelum kita tengok tayangan video ni, jadi saya ingin menjemputlah pelumba negara kita, Khairul Idham Khairul Idham Pawi. Khairul Idham untuk bersama-sama kita di atas pentas. Silakan. Jangan laju sangat bawa 40 cukup. Sebab dia dah biasa pelumba, dia laju. Jadi bila dia slow tu dia rasa rimas sikit. Dia ni dalam TV je laju, luar tak laju. Ya ke? Tu saya tengok juga tadi kan. Tak ada laju mana pun. Sebab saya pernah potong dia. Oh, pernah? Pernah. Kat mana Ustaz potong dia? Masa dekat traffic light, dia berhenti. Jangan buat, jangan try Unbelievable, take a bow, Khairul Idham Pawi, here he comes, he's flying round, I don't want to speak too soon, I dare say anything, he's coming through now, turn 12 and 13, this is a historic win, not just for Malaysia, but for this young rider, he's a rookie, it's his first full season, he's got one turn left, take a bow, and a round of applause and wobble, but a win for Khairul Idham Pawi, it's sensational style, but will it be a Malaysian 1-2? We have to wait a while, man. Here comes Norrie in a real... Wow, he rode a brilliant race. He rode an absolutely brilliant race. Not quite as brilliant as that young man there, celebrating in some style. Itu ada antara klip yang kita tengok tu sedutan daripada yang sebelum ni lah. Dekat dalam TV dia laju kan? Ya. Dia dalam TV laju dia. Dalam TV dia laju Jadi saya tengok tadi yang masa berlumba tu, bukan dia yang lebih seronok, saya rasa pengulas yang lebih seronok. Mana? Pengulas tadi tu.
Ya. Dia relax je. Iyalah. Kan? Tadi ni kenalkan nama. Ada orang masih yang tak masih ingat tak perasan. nama penuh. Assalamualaikum, saya Idham bin Pawi. Terima kasih kepada semua yang telah menjemput saya hadir ke majlis ini, dan juga Ustaz Azhar Hidul dan Saiful Apek. Dia seronok sangat daripada tadi berjumpa. Dia seronok. Jadi ada orang yang tak tahu sebab apa orang panggil apa? Kion. Kion panggil. Oh, panggil Kion. Kira on tu lah. Idham Pawi. Oh, Kion. Oh, nama dia. Khairul pun boleh lah, Khairul. Khairul umur berapa? Umur 18. 18. Mana tahu kira. Awal lagi Ustaz dah kena. Dari dulu masa sekolah rendah, sekolah mana? Sekolah Kebangsaan Pulau Jua. Di Pulau Jua. Pulau Jua. Pulau Jua? Kat mana tu Pulau Jua? Dekat Kampung Gajah. Bukit Gajah? Pulau apa? Pulau Jua. Dekat mana tu? Kampung Gajah. Kampung Gajah, Perak. Oh, Perak. Kampung Gajah. Mana tahu gajah kampung kat situ? Saya tengok kat tempat lain pun ada juga gajah. Mana saya tahu kampung dia kat situ? Jadi masa sekolah rendah dulu, ada tak cikgu tanya masa nanti besar nak jadi apa? Ada? Ada, cikgu ada tanya. Awak jawab apa? Saya jawab nak jadi pelumba motosikal. Iyalah. Betul Ustaz. Masa sekolah rendah. InsyaAllah rezeki dah ada motor. Alhamdulillah. Ada dah motor masa tu? Motor belum ada lagi. First time naik motor tahu apa? Darjah 4. Darjah 4. Motor benda tu? Motor Honda. Motor Tukar lah. Honda EX5. Honda apa? C70. EX5. EX5. Oh. EX5. Motor cup lah tu. Mula-mula. Oh, okey. Pusing-pusing kampung. Sekarang ni berlomba untuk tim mana? Untuk tim Honda Tim Asia. Honda Tim Asia. Race-nya tu ni lah. MotoGP World dunia punya ni. Takut kata berlomba batu gajah saja. Kampung Gajah. Kampung gajah saja. Jadi seluruh dunia. International Ustaz. Tadi di mana tadi? Nampak macam di Perak ke tadi? Tadi dekat Argentina. Argentina. Azizillah tu kat mana? Kat sebelah Kampung Gajah? Depan Kampung Gajah, depan. Tak, Azizillah tu kat mana? Dekat depan bawah Kampung Gajah. Argentina. Bawah Dia kata. Argentina pergi sana. Oh, Argentina. Tadi nombor 1 ke belakang sekali? Pasal tak ada orang lain. Biasa kalau seorang itu back marker belakang lah. Mana bukti depan sekali? Tak ada bukti betul? Ulang. Oh, tak ulang balik. Tak boleh ulang dah. Tak ada ulang, sekali je. Boleh. Berita sekali je. Nak ulang-ulang. Tak ada ulang-ulang, berita sekali je. Mau nampak belakang sekali dah. Tak, saya tengok tak ada orang langsung. Memang kalau macam mana pun dia seorang menang ada. Jadi nombor berapa tadi? Nombor 1. Ya dah mu ni. Nombor 1. Nombor 2 siapa? Nombor 2 orang Spain. Orang Spain. Nombor 3? Nombor 3 siapa saya tak ingat lah. Sebab dah jauh sangat ditinggal, dah tak nampak nombor 3. Nombor 2 apa? Tu kata. Ya. Tak pasal jauh, dia duduk belakang tak nampak. Tak nampak. Side mirror pun tak ada. Allah Rabbi. Jadi memang minat dulu Islam dapat mengalahkan Sepanyol. Islam dapat mengalahkan Sepanyol. Ya. Kita memerintah Sepanyol 900 tahun. 900 tahun. Kalah orang Sepanyol. Ni pelomba Islam kita dari Malaysia nombor 1 Sepanyol kalah. Betul? Kat mana? Kalau betul tadilah. Saya nak balik check YouTube. Sebab nampak macam edit. Sebab mu kecek je. Tadi besar. Tak boleh jawab Ustaz. Tak boleh jawab. Syak kesim ke? Tak apalah. Tapi tahniah lah. Sebab tak sukan
MotoGP ni bertaraf dunia, dan bila menang di Argentina itu menjadi orang yang nombor 1 paling laju di dalam dunia ketika itu. Nah, Allah Rabbi. Kita tak suka ada juga orang yang boleh naik motor. Nah, mana standing dengan saya. Ustaz pakai motor apa? Saya nak tahu juga. Ada motor? Ada. Berapa biji? Berapa banyak motor yang ada? Motor lah, berapa banyak ada? 1, 2, 3. 1. Motor tu ada berapa banyak? Motor saya 1 Satu je lah. Motor apa Ustaz pakai? Motorbot. Tapi race bukan kat darat lah. Dalam atas darat Berani race tengok siapa menang. Tak nak, tak berani. Dia dalam track dia berani. Dalam track dia berani. Dalam track dia berani. Di luar saya menang. Sebab dia tak ada lesen. Oh, dia tak. Ambil dah lesen. Dah ambil dah. Bila dapat lesen tu? Lesen apa? Lesen motor lah, takkan lesen TV lah. Tahun ni saya ambil. Tahun ni. Oh, tahun ni. Oh, baru dapat. Yalah. Jadi tahun ni baru dia berani lawan. Oh, baru berani lawan. Ustaz ada lesen? Saya? Motorbot tadi? Tak ya. Motorbot ada lesen kan? Ada lesen. Lesen apa? Lesen gila. Mu tanya sangat. Itulah dia. Sebab saya tak pernah tahu motorbot ni pada pakai lesen juga kan. Jadi Ustaz ni, kalau yang macam orang muda-muda yang berlumba macam ni, macam mana pandangan dari sudut pandangan Islam lah sendiri yang berlumba macam ni? Tapi dia bersukan lah, dalam bentuk sukan lah, bukan berlumba yang haram tu, yang rempit-rempit tu tak. Tak apa, nanti kita belah tu. Ni nak menyanyi ke apa? Oh, itulah saya tengok macam K-pop kan. K-pop kan selalu macam tu. Michael Jackson. Michael Jackson lah, yelah. Nak buat moonwalk. Baik. Masa berlumba tu rasa takut tak? Mula-mula takut lah, mula-mula. Masa saya start berlumba pada tingkat 1. Tingkatan 1? Tingkatan 1. Takut kan? Sekarang dah masuk ke perlombaan dunia ni, tak ada rasa takut lah. Dah lama jadi macam dah biasa. Dah kalih. Dia takut juga Ustaz bila macam ni, takut seronok. Takut seronok sangat. Lama-lama kelamaan tu lah. Mula-mula dia takut tu gementar. Lama-lama tu takut seronok dah pula. Selagi dia takut, kita tahu dia belakang sekali. Sekarang tak takut Sekarang alhamdulillah. Tapi siapakah idola yang kita, yang hero bagi Khairul lah dalam pelumba motor dunia sekarang ni? Idola saya Marc Marquez. Orang mana? Orang Spain. Orang Spain juga. Sebab apa dia lebih pada orang lain? Dia konsisten. Dia konsisten, lepas tu dia banyak pengalaman dan banyak lagi. Dia pernah jatuh tak? Semua orang pernah jatuh main motor. Semua orang? Ustaz tak pernah jatuh. Ustaz pernah jatuh? Motorbot tak ada jatuh. Tak jatuh. Takkan. Saya dah tahu dah. Tak mana tak terror sangat lah. Paling laju bawa motor apa dalam perlombaan? 200 lebih. 200? 240 lebih. 240 kalau bawa MB pesang. Kalau gendong MB dah tahu pesang dah senyap belakang. Kalau saya pun berani, orang bawa 240 duduk belakang. Belakang. Boleh lah, berani lah, tapi senak lah perut dia, kena peluk ni. Memang senak. Sebab saya yang geng-geng MotoGP tu kenal jugalah, ada seorang dua yang berurusan dengan MotoGP ni. Dia kata kadang-kadang dalam perlombaan MotoGP ni dia dibenarkan kita naik, betul tak? Kita duduk di belakang, dipilih katakan 5 orang, wild card, kita dapat naik gendong. Naik gendong, betul. Dia pusing 1 lap. Bonceng lah di belakang. Lap? Ada juara dunia akan bawa 1 lap, betul? Tak ada ke? Benar berlaku. Sebab kawan saya ni dia selalu pergi ke Valencia,
kan, MotoGP lah ke Itali, dia akan bawa. Dan orang yang naik ni ialah kaki-kaki motor yang gila-gila punya. Yang fanatik lah yang motor. fanatik. Tapi bila turun semua terkencing. Terkencing turun. Nah, basah seluar. Dia fanatik tengok je. Sebenarnya kaki motor. Kaki lah memang kaki dia memang. Tapi bila dia Pada duduk orang, sendiri, kaki motor. tapi bila dia duduk sendiri kat situ baru dia tahu. Baru dia tahu. Baru dia tahu macam mana. Kalau apek ni rasa-rasa turun macam mana? Putih. 240. Daripada hitam putih lah jadi. Pucat lah Ustaz. Saya pernah rasa orang bawa 220 je. Ya, Saya pernah duduk belakang. Oh memang macam nak terbang Ustaz. Ya. Tapi saya pun ni orang hebat. Saya tak ada benda-benda. Macam mana? Tak ada apa-apa rasa. Mungkin tukar pampers je. 240 paling laju 240 lebih. Ya. Jatuh, pernah jatuh tak? Banyak kali saya jatuh. Kelajuan berapa? Tak tahu nak cakap sebab dekat motor tak ada meter kelajuan. Meter tak ada kat motor. Tak ada. Kecederaan paling teruk masa jatuh apa? Patah ke apa ke? Patah tangan, Patah kaki. tangan lah. Patah habis semua patah. Elok lagi. Tangan mana patah? Kanan. Lepas tu molek dah. Ni molek dah. Molek. Masuk besi dah. Tak masuk. Ya. Kaki tak molek lagi. Kaki molek lagi. Masa tangan tu patah di simen yang situlah tangan yang patah tu. Sini. Patut tak boleh Ustaz. Ya. Mana? Kalau yang patah tu patut dia tak boleh simen. Ya. Ni orang katalah. Ya. Sebab yang patah tu biar patah. Yang belum patah tu patut simen. Patut simen belah kiri. Ya. Dia orang kata supaya lah. tak patah. Supaya tak patah. Dulu masa belum berlomba yang apa ni, yang dalam track ni, ada berlomba macam ni, rempit atas jalan tak? Tak ada. Tak ada. Disiplin. Pernah tengok budak-budak ni, rempit ni. Bahaya tak? Saya pernah tengok dekat Facebook kan. Facebook banyak ada video. Tak pernah rempit? Tak pernah. Ya ke tak Betul Ustaz. Ya. Betul. Betul. Kalau betul jangan suka. Okey. Okey, boleh tak suka? Boleh. 1, 2, 3. Tengok aku ni. Dia lebong. Dahsyat. Dua-dua jangan marah Tak ada. Dua-dua gelak hilang mata Ustaz. Sepit dua-dua. Cuba buat macam tu. Gelak. Hilang mata dia. Okey, kita tengok sebenarnya kita nak tengok tayangan video Khairul, ada lagi satu agaknya. Okey, kita tengok satu lagi tayangan video daripada Khairul.